Tuan-tuan tengok tu. Apa ni? Tu. Merenyut. Ni banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Atuk Faham. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat lagi kita bertemu dalam konten kali ni. Baik tuan-tuan, sebenarnya hari ni saya nak share satu benda. Benda ni mungkin masalah untuk saya dan juga pekebun-pekebun yang ada di rumah tuan-tuan. Dan juga masalah ni sering berlaku dekat saya. Dan juga mungkin tuan-tuan pun ada. Apa dia? Jom kita tengok. Okey tuan-tuan, masalah sungguh. Saya duk heran siapa pokok duk mati. Tu mula-mula dia duk mati dah. Hak atas pun dia mula duk kacau dah. Nampak tak yang atas tu? Duk mula mati dah dalam tu. Atas tu. Nampak tak? Ni pokok jangguih ni, pokok jangguih turun-temurun ni. Tu. Kalau kita di sini utara di selatan kita panggil pokok gajus. Duk mati habis. Punca dah, saya tak tahu siapa mati. Rupa-rupanya saya tak perasan selama ni kita ralik duk tinggal-tinggal kita tak tengok pokok ni. Tu dia tuan-tuan, tengok tu. Ish. Tu. Ini anak-anak sarang-sarang ni dibuat dah bila sampai tembuk dalam ni. Nampak tak ni? Ish tu. Tu dia dalam dia. Anak-anak ni dibuat sarang sampai dalam batang pokok ni dah. Saya tak tahulah boleh selamat ke tak, tapi kita ikhtiar tengoklah. Tuan-tuan cuba tengok ah. Tu dia naik sampai dalam ni, dia naik tak apa, dia buat sarang satu hai, lepas tu dia tembuk dalam batang ni. Habis pokok ni mati weh. Tu, cuba tengok dalam tu. Ish. Tu dia tuan-tuan. Tak upaya tuan-tuan rezeki ni. Tu, padahal pokok ni cukup bagi manfaat pada kita lah. Duk makan ulam dia, buah dia. Mati habis. Jadi kan. Tu cuba tengok. Ish. Sampai atas sana. Kalau tuan-tuan perasan lah atas sana. Tuan-tuan perasan tak tu? Nampak dah tu daun-daun hak mati dah. Yang atas pun duk mati dah. Ya Allah, pokok ni merajuk apa. Okay, tuan-tuan, jadi saya pun panggil lah sahabat kita ni. Dia kira pakar dalam pest control lah. Saya cuba minta dia sesat tengok benda ni. Jadi bila kita sesat-sesat tengok, rupanya anai-anai. Okey tuan-tuan, anai-anai ni memang betul dulu kawasan ni, tanah ni banyak busuk. Busuk anai-anai. Busuk anai-anai. Tapi sini dah tak ada busuk dah. Tak ada busuk dah. Jadi kan, saya minta kawan saya ni cari tengok tang mana busuk tu. Baru perasan belakang tu je. Tu. Yang ni pun jadi busuk dia. Tu. Busuk yang dalam ni kena korek buang. Tapi dimaklumkan nanti dia akan mai, dia akan buat lah. Tu mati tu. Allahuakbar. Pokok ni tu kata harap-harap dapat selamatkan lagi lah. Belah ni hidup lagi belah ni. Belah ni. Jadi kita tengoklah macam mana. Dia dah tebuk dalam ni tu. Kalau tuan-tuan tengoklah tu. Tu. Nanai tu nampak dah. Tu dia. Okey tuan-tuan, kita serah pada yang pakar lah. Benda-benda anai-anai ni kita ada racun yang kita boleh buat sendiri, tapi belum tentu menjadi. Kita serah pada yang pakar. Saya pun ada urusan lain. Nanti Una sambung lah. Una yang akan sambut dia, dan Una juga yang akan tanya dia macam-macam soalan. Saya akan sambung pergi tempat lain. Baik. Tuan pakar untuk apa ni, untuk
sembuhkan apa pada pokok-pokok ni. Okey. Tuan daripada mana? Kita orang daripada Nilai ni lah. Kawasan Nilai. Okey. Kiranya kalau pokok yang macam ni jadi anai-anai, apa tuan akan buat? Biasa kalau pokok macam ni, kebanyakannya kebun-kebun. Kalau durian lah biasanya orang, yalah pokok dah tanam lama kan, sayang. Biasa kita akan buat semburan lah, keliling pokok, and then dekat batang-batang dia, daun-daun ni pun boleh. Lepas tu satu lagi kita akan cari dia punya busuk lah. Macam contoh yang ni lah. Ini busuk ni. Yang ni biasa kita akan tembak dalam, ataupun kita akan cangkul buang dia punya ratu dalam ni. Ini kita akan korek ni lah. Korek dalam ni akan jumpa satu macam petolan tanah macam kepompong tu. Dekat dalam tu ada satu ratu dia lah. Tapi racun yang kita pakai ni, bila kita sembuh akan kena dekat anak-anak itu, dia akan bawa balik ke koloni dia lah. Akan kena dekat koloni dia. So yang tu kita akan dapat kawal dia punya ni lah. Dia punya apa, pembiakan dia tu taklah banyak sangat. Lepas tu dia akan lari daripada kawasan yang kita buat semburan ni lah. So kita buat semburan untuk pokok ni lah. Pokok ni dah kena berapa lama lah pokok ni? Tengok. Ni dalam masa hari tu sebulan lebih. Sebulan yang lepas. Sikit je. Dia naik kat bawah tu je, kat pangkai tu. Ni tak sangka cepat juga ni. Dia naik, terkejut. Kalau anak-anak ni memang cepat dia buat kerja. Okey, tengok. Kejap, saya nak tanya tuan nama? Hakim. Tuan Hakim. Okey, Tuan Hakim buat semburan pada dahan-dahan apa? Pokok pucuk janggus ni. Okey. Kalau untuk apa? Kebun-kebun macam ni biasa kita kena buat kawalan tu sebulan sekali. Lagi kerap lagi bagus lah, dalam 2-3 minggu sekali. So lagi kerap kita buat lagi elok lah untuk jaga kita punya pokok. Lagi-lagi kawasan yang jenis tanah merah yang banyak anak-anak kan, bekas-bekas sawit, itu memang banyak anak-anak. Yang ni kita akan sebur, lepas tu nanti dalam masa 1 minggu, 2 minggu tu kita tengok lagi ada tak dia naik lagi. Kalau dia masih ada naik, kita kena buat spray, kita kena tebuk dalam pula. Kita kena tembak dalam tanah untuk elak dia ni lah. Tengok tu. Apa ni? Tu. Banyak. Banyak. Okey, untuk pengetahuan sahabat-sahabat, Tuan Hakim cakap kalau kita dah spray kat sini, kita kena spray juga apa ni, dekat setiap pokok-pokok ni. Sebab nak elokkan kan, daripada benda tu jadi lagi kau berjangkit lah ke pokok-pokok lain tu. Okey bang, boleh cerita sikit tak bang? Berkenaan dengan pokok ni, tadi abang dah rawat semua. Ada lagi tak langkah-langkah pencegahan lain yang boleh kita selamatkan lah agak-agak pokok ni? Langkah pencegahan yang kita buat ni tadilah kita spray luar dia. Spray luar? Pakai racun untuk anak-anak ni. Dia akan, mana yang kena tu dia akan bawa balik ke sarang dia lah.
Oh, maknanya dia bawa racun tu balik ke sarang juga. Dia akan bawa balik. Yang ni kita pakai yang jenis yang tu lah. Dia akan bawa balik ke sarang. So dia akan kurangkan. Dia tak mati semua sebab kalau tak sampai dekat dia punya ratu tu, so dia sentiasa ada, orang kata, dia akan keluar anak dia yang baru lah. Maknanya tak putih-putih. So dia tak putus-putus. Maknanya kita kena ada rawatan berkala lah. Berkala. Ataupun kita buat, kalau nak selamat betul, kita buat yang tebuk dalam tanah lah. Tebuk dalam, so kita akan tembak racun dalam tanah lah. Yang tu dia akan bertahan lebih lama lah. Baik. Maknanya anak-anak itu tak akan datang lagi lah. Dia akan, anak itu akan lari pergi tempat lain kalau kita tembak ke dalam. Ni saya tengok anak-anak ada lagi ni tu. Tu kecil-kecil tu. Tu yang tadi yang dah kena, ni yang baru keluar ni. Dia paling banyak. Paling ni kita buat apa? Dia punya busut tu lah, kita gali untuk buang dia punya ratu tu. Kalau buang ratu dia tu habis lah. Maknanya ratu lah punca dia. Ratu tu lah yang keluarkan yang banyak-banyak ni. Baik tuan-tuan. Tu dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok ni, pokok ni boleh kata tinggal 50% lah gaya ni. Tapi kita cuba tengok usaha, tengok macam mana kan. Pokok ni ada nilai sentimental ni. Dah 5 tahun hidup dengan pokok ni. Banyak dah bagi manfaat ni. Dia cuma sebahagian dia yang mati sebab saya perasan pokok ni dia mesti ada keluar pucuk baru. Pucuk baru ada lagi. Ni pak. Sebab itu tak ada, ni baru. Pucuk baru keluar. Masih ada lagi. Dia masih sihat lagi. Peluang untuk hidup tu ada lagi lah. Ada peluang untuk hidup lagi Baik. Ish, tu dia. Sedih saya tengok. Saya tak perasan ni. Tengok jadi macam ni kan. Tu. Dia naik sarang. Anak-anak ni dulu kalau rumah atuk di Penang pun dah kena serangan anak-anak. Ni pun kena lagi serangan anak-anak kat sini pula. Okey tuan-tuan, setakat tu saja perkongsian saya pada hari ini. Tuan-tuan pun dah tengok berkenaan dengan abang ni buat tadi, dia tembak semua. Jadi kalau tuan-tuan rasa tempat tuan-tuan ada anak-anak, jangan tangguh-tangguh. Saya pesan awal-awal jangan tangguh-tangguh. Macam saya ni, saya dah silap lah. Saya silap tangguh 2 minggu, saya rasa tak apa, boleh kot, tak ada masalah. Tapi bila kena, habis satu kebun silap-silap dia makan habis. Tuan-tuan boleh kontak nombor kat bawah ataupun pest control terdekat dengan tuan-tuan. Jadi ini sebagai perkongsian lah. Perkongsian saya akibat kalau saya ni menangguh untuk kawalan ni haiwan-haiwan perosak ni lah. Antaranya anak-anak ni lah salah satunya. Silap saya juga. Jadi mudah-mudahan beroleh manfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempoi.